Okay guys, minyak dah berkelip So kita isi full tank. Lepas tu kita tengok berapa jauh dia boleh pergi dengan minyak full tank ni. Okay, 8 liter sebab ada 1 liter lebih. Kita tengok berapa. Okay, minyak full tank. So kita set ni lah. Itu je. Okay. Okay dah. So kita tengok berapa minyak dia pergi. Okay guys, saya pakai mode P1 mode hybrid, mode untuk jimat minyak. So kita tengok berapa boleh pergi, berapa jauh dia boleh pergi. Okay guys, tengok rumah lagi. Okay, nak pergi mana kita tak tahu. Kita ikut dia jalannya. Patutnya kita nak pergi pagi tadi, tapi hujan lebat. So sekarang ni jam pukul 2.45, dah dekat pukul 3. Hujan dah reda ni, baru kita orang keluar. So sekarang ni yang penting kita nak pergi cari Musang King dulu. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Guys, tengok minyak masih full tank. Temperature naik 3 bar, paling tinggi 4 bar tadi masa naik bukit Bukit Genting Sempah tadi. So saya masih pakai P1. So betul lah dia jimat minyak. Sekarang saya berada di Petronas sebelum ke Bentong tu. Sebelum ke Bentong. Speed saya bawa paling tinggi pun 110 je lah. Kita nak tengok sekarang perjalanan kita orang dah 52.2 km. Okay, so kita teruskan perjalanan. Minyak masih full tank, so kita tak perlu isi minyak lagi. Alright. Musang King. 500个。大包啊？OK。Ya, kita rasa Musang King. Baik ke mana? Ya, baik sikit aja. Rasa Musang King. Dia rasa berlemak. Dia tak rasa pahit pun. Dia manis dengan berlemak. Saya rasa pahit sikit. Kita tukar kedai pula. Kita try kat sini. Kampung ada, 24 ada. Lepas ni apa? Duit apa? Lagi lah, dia kahwin lah. Kalau mau di apa boleh baru pagi sebelum Di kampung ke? Ni, kecil ni. Nah, macam durian. Kepala ayam. Macam durian kepala ayam. Asyik kita punya. Musang King. Yang tak tahu sebut je Musang King.
Dia kata ni Musang King. Ni berapa ringgit Pak ni? Tak tahu. 13. Oh ni kot 13 ringgit tu. Mungkin Oh ni dah buka RM60. Ya. Ini durian kampung. Tadi Musang King. Okey. Ke dah tak rasa sebab dah makan Musang King tadi? betul lah tu. Dah tak rasa? Dia kurang rasa. Dia sepatutnya makan kampung dulu, makan Musang King. Betul lah. Tapi dia ada rasa, cuma dia tak Ada rasa lah. dia tak manis macam Musang King tadi lah. Tahu lah betul ke tak? Biji kampung besar-besar ni, biji dia halus je. Isi dia tebal gila. Kalau bawa balik KL dia ni tak? Berair tak? Tak nak bekas lah. Berbekas pun tak bekas. Boleh apa nama? Nak buat mulut. Tebal isi dia. Salah tu. Bayar ni dah ni kot. Dia dah Muka Zul. Muka Zul. Okay guys, so sekarang dah pun kita orang dah makan durian. Dah makan durian, dah puas makan durian, sekarang hujan. So kita orang nak on the way balik KL lah. Sekarang ni hujan. Tapi so ada hujan kat sini je. Sampai setengah jalan kan nanti dia tak hujan. So kita gedah je. Gedah. Nanti kalau lebat nanti dekat tol tu nanti baru pakai baju hujan. Takut ada hujan kat sini je. Okay. So kita simpan barang dulu kat bawah seat. Simpan dulu lah handphone semua dalam bag. So kita tapau 2 biji tadi durian. Durian kampung je lah. Tapi ini rezeki lah, warna oranye ni mungkin durian kahwin. Durian kampung isi dia macam ni lah. Isi dia putih sikit. Ni durian kahwin ni. Alright, jom kita simpan, kita gerak dulu lah. Okay guys, sekarang kita orang dah sampai Melawati Mall. Bukan Melawati Mall, area Melawati, kat area food truck. Tadi kita lapar durian, sekarang kita orang dah lapar nasi. Sekarang kita orang makan Suki Abo yang viral dekat TikTok ni kan. Tapi dah habis lah. Kita dah sampai lama lah sebenarnya, bukannya baru sampai. So motor okey lah. Tadi boleh speed naik 2 orang 120 122. Tapi hujan, so memang kena ni lah, berhati-hati lah sebab motor ni macam ringan. Kena angin lintang tadi, dia macam bergoyang tadi. Tapi yang lain semua okey, temperature semua okey. Bawa 60 dia 2 bar saja temperature dia. Bawa atas 80 ke 100 dia jadi 3 bar. 100 ke 120 dia jadi 4 bar. Macam tu lah. Tapi 4 bar tu biasa normal tak ada apa pun. So alhamdulillah buat masa ni semua okey. Minyak pun okey. Minyak pergi balik ada lagi baki 3 bar lagi. Okey. Jadi kita sambung tengok kat meter pak. Okay guys, so sekarang kami dah sampai rumah. So inilah perjalanan kita orang hari ni, 176 km. Tadi isi full tank RM16. So dah pakai 2 bar.
2 bar. Tadi sampai Bentong pun masih lagi full tank lagi. Nak balik tadi baru dia turun 1 bar. So sekarang daripada lepas tu dia turun lagi 1 bar masa kita orang sampai Malawati. Balik tadi pakai ni lah, P0. So the highway tu kita orang full throttle je lah. Temperature last tadi 3 bar. Okay, so sampai sini saja vlog saya. Kita jumpa lagi di next vlog. Assalamualaikum.